Saya beli ni tahun 2017. Saya rasa ni model yang pertama yang Fresco bawa masuk yang electric wheelchair. Sampai sekarang ada 7 tahun 8 tahun kot Rosak dia cuma baru sekali rosak ni, dan baru sekali saya tukar bateri. Yang lain tak ada. Dan servis setakat ni kita hantar tak pernah lambat lah. Alhamdulillah, spare part semua ada dan mudah dan dekat dengan saya punya rumah. Saya Khairul daripada Ampang. Mula-mula beli kursi roda ni sebab anak saya kena pakai untuk sekolah. Jadi saya datang sini lah beli. Jumpa kedai ni mula-mula dekat Facebook. Facebook, lepas tu saya datang sebab dekat dengan Ampang. Masa tu dekat atas lah, bawah tak ada showroom lagi lah. Okay, bagus. Hati angkat pula. Mungkin 2015 rasa. 2017 saya datang sini terus naik atas sebab masa tu nak cari yang electric wheelchair. Ada, kalau tak silap ada 1-2 model je kot. So ini yang murah kot. Ni dalam 2,500 masa tu. So saya ambil yang ni. Setakat ni Alhamdulillah sekali je saya tukar bateri. Lepas tu yang kali kedua ni yang rosak yang lain tak ada apa. Cuma ada sekali datang servis sebab tayar dia keluar angin. Penjagaan dia tak ada masalah sangat lah. Dia memang bila tinggal 1 bar baru kita charge. Itu je, kat rumah je, kita tak ada pergi mana-mana. Bila dia hijau je, off lah, habis lah. Pengalaman dia tak ada bawa banyak masalah lah. Cuma yang ni berat sikit lah. Kita nak travel susah sikit lah. So saya pakai ni dekat rumah je. Kita angkat satu lagi yang ringan tu, yang 15 kilo tu untuk travel. Alhamdulillah setakat ni cepat lah. Servis kita nak hantar repair apa semua, spare part semua ada. Lepas tu cepat lah. Tak ada tunggu sampai seminggu apa, tak ada. Paling lambat pun semalam hantar, hari ni siap lah. Alhamdulillah puas hati lah setakat ni. Dengan servis, dengan produk, dengan warranty semua. Terima kasih. Okay, terima kasih Fresco, bye.